Nama Tuhan ada 99. 99 nama tu 90 perangai Tuhan. Sifat-sifat Tuhan, tabiat Tuhan, perangai Tuhan semua sekali terkandung dalam tiap-tiap nama dia kita panggil Asma-ul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah. Dan sekarang ni orang buat kaset, orang buat video Asma-ul Husna. Faham kau tidak kita mengenai dengan maksud nama-nama itu? Terserahlah pada kita rajin tak rajin belajar. Kalau kita baca saja dengan tak erti apa tu, supaya kita ulang nama ubat lah. Ubat nama sekian ni sakit, ubat nama sekian ni apa nama ni, sembuh sakit tu sakit ni. Ulang nama tapi tak guna ubat sendiri, mana boleh sembuh. Jadi kita sebut nama ubat serta kita guna ubat tu untuk menyembuhkan penyakit kita. Begitu juga kita sebut nama Allah. Di samping sebut nama Allah, kita ingat dia punya tujuan nama ni. Ar-Rahman apa arti, Ar-Rahim apa arti, Ar-Razak apa arti, Al-Ghafur apa arti, Al-Wadud, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir. Itu ini semua ni kita sebut. Di samping tersebut kita renung dia punya arti dan kita pergunakan arti itu untuk membetul membersihkan jiwa kita.